Kalau ada cerita komedi aku buat komedi, kalau ada action aku buat action. Campur-campur lah. Seram-seram aku buat. Campur-campur lah. Campur-campur. Aku tak fokus satu je. Aku suka buat semua. Okay. Aku suka mencuba. Kenapa grand. kau tak fokus pada satu dan perfectkan satu tu? Contoh lah, let's say kau buat satu daripada awal sampai ke habis kau buat genre komedi je. Kenapa kau tak fokus pada benda tu untuk perfectkan benda tu? Sebab aku tak puas. Kalau buat komedi tak puas lah, kena buat cuba lain lah. Nanti orang bosan, kau ni cerita buat lawak lah. Tukar cerita lain. So aku fokus pada lain lah. Bukan ikut cakap orang lah, tapi aku suka diri kau sendiri berbagai lah kan. Macam lakonan sendiri lah. So kau ni cerita buat selalu buat berlakon lawak-lawak kan. So aku tukar lah. Tiba-tiba buat watak marah. So nampak kelainan lah. Okay. Adakah soalan nak. Jadi orang tengok dia ni boleh punya watak komedi lawak, ingatkan buat lawak je boleh. Okay. Watak boleh pelbagai. Watak gangster pun boleh. Tak ada orang fikir aku buat dia ni melawak tak. Biar orang nampak aku boleh lain lah. Aku sebenarnya nak tanya soalan dari segi genre gini. Adakah kau boleh hybridkan genre kau? Contoh. Macam skrip ke apa? Tak. Sekarang ni pada short film kau lah. Okay, short film lah. Tapi sebab kau short film kau pun kau yang tulis skrip kan? Yelah. So okay, let's say sekarang tapi ada yang short film aku direct, orang lain buat skrip. Ada juga. Ada.